السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا محمد. أما بعد، مسلمين dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم. Difahami daripada ayat ini, Allah Ta'ala telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah saksi, syahida, dia adalah saksi. Dia saksi bahawasanya para nabi sebelumnya mereka telah menyampaikan dakwah. Dia saksi bagi para anbiya bahawasanya mereka telah menyampaikan dakwah. Dan dia saksi ke atas umatnya ini, dia telah sampaikan kepada mereka dakwah. Syahidan wa mubashiran wa nadhira. Mubashira yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia membawa berita gembira kepada mereka yang beriman, kerana yang beriman dia masuk ke dalam syurga dan dia akan kekal dalamnya selama-lamanya. Adapun nadhira yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa amaran kepada mereka yang berkufur, mereka yang tidak menerima agama Islam. Kerana yang mati dalam kekufuran, dia akan masuk ke dalam api neraka dan kekal dalamnya selama-lamanya. Wada'iyan ila Allah biiznih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat dakwah. Dia adalah da'i, dia membuat dakwah kepada agama yang benar. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dia telah membuat dakwah kepada agama yang benar, agama Islam, yang ia agama semua para anbiya. Agama Islam adalah agama semua para anbiya dan semua para malaikat, kerana agama Islam satu-satunya agama yang benar. Maka Adam alaihi salam dia muslim, dan Nuh dia muslim, dan Ibrahim muslim, dan Musa muslim, dan Isa muslim, dan Muhammad muslim, salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in.
Dan Allah Ta'ala berfirman, wasirajam munira. Wasirajam munira, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia seperti pelita yang menerangi. Yang mana biasanya pelita itu memadamkan kegelapan. Maka Allah Ta'ala berfirman, wasirajam munira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk ajar yang dia telah membawa, ilmu yang dia telah mengajar, maka dia seperti pelita yang menerangi, yang memadamkan kegelapan. Allah Ta'ala telah memadamkan dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebahagian besar daripada kekufuran, daripada kejahilan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, tengok kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada hadi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada petunjuknya ini, bagaimana ia telah tersebar di timur dan barat sampai ia ke kawasan ini dan sampai ke tanah Aceh. Dan ini adalah nikmah yang besar, dakwah Islam yang tersebar sampai ke tanah Aceh, Masya Allah azim. Dan jutaan manusia telah memeluk agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun turun wahyu ke atasnya di Makkah, kemudian dia berhijrah ke Madinah dan dia wafat di Madinah Al-Munawwarah, tetapi apa yang dia telah mengajar ia tersebar luas. Dan kita gembira dengan petunjuk ini yang telah sampai kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas nikmat ini yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Fabidzalika falyafrahu." Yani hendaklah mereka bergembira dengan kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas mereka dan rahmatnya bagi mereka, kerana dia telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kebenaran. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Falyafrahu," yani hendaklah mereka bergembira. Maka kita pada malam ini kita bergembira dengan petunjuk ajar yang telah disampaikan kepada kita. Kita gembira dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita membuat majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita pada setiap tahun membuatnya, dan kita menanti-nanti bulan Rabiul Awal untuk kita membuat majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, makna daripada membuat majlis ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas nikmat yang besar yang dia telah kurniakan kepada kita. Nikmat mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan dia daripada Quraisy, daripada kabilah Quraisy. Dan kabilah Quraisy adalah kabilah yang paling tinggi kedudukannya di kalangan kabilah Arab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia menyebut nasabnya, dia tidak melepasi Adnan apabila menyebut nasabnya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasabnya sampai kepada Nabiullah Ibrahim, dan juga daripada Nabiullah Ibrahim nasabnya sampai kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, dari sebelah ibunya Aminah bintu Wahb, maka juga ibunya Aminah bintu Wahb dia daripada Quraisy. Nasab ayahnya
Abdullah dan ibunya Aminah ia bertemu pada datuknya yang digelarkan dengan Kilab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lahir di Makkah Al-Mukarramah pada 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Kenapa ia dinamakan tahun gajah? Karena pada tahun yang sama telah berlaku satu perkara yang diketahui dalam sejarah yang ia apabila seorang raja yang kafir dari sebelah Yaman namanya Abrahah, dia telah datang dengan tenteranya dengan satu gajah yang besar dan dia ingin untuk menghancurkan Al-Ka'bah. Dia ingin untuk menghancurkan Al-Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan ke atas tenteranya burung-burung yang membawa dengannya batu-batu dan setiap batu ada atasnya, setiap batu ia turun ke atas seorang dan membunuhnya. Maka mereka telah dihancurkan dengan cara ini. Masya Allah al-Azim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Pada tahun yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, ibunya Aminah bintu Wahb dia telah melihat cahaya yang besar yang keluar yang ia menerangi apa yang antara timur dan barat. Dan ini warid dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahawasanya ibunya telah melihat itu. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, maka telah terpadam api Parsi, dan golongan Parsi pada zaman itu mereka menyembah api. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, ia terpadam, sedangkan ia tidak pernah terpadam sejak 1000 tahun. Sejak 1000 tahun tidak pernah terpadam api mereka, tapi apabila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, ia terpadam. Dan juga di antara apa yang zahir, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, istana Kisra ia telah bergegar, raja Parsi, dan jatuh daripadanya 14 balkoni, dan itu jadi tanda bahawasanya yang kekal daripada raja-raja mereka hanya 14 yang akhir mereka jatuh pada atau yang kerajaan mereka pada akhirnya jatuh pada zaman para sahabat. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia lahir, ada perkara-perkara ajib yang lain yang telah zahir masa kelahirannya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lahir dalam keadaan yatim. Kerana ayahnya Abdullah dia wafat apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi dalam kandungan ibunya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila atau setelah dia lahir, maka di antara yang telah menyusunya adalah Thuwaibah. Dan Thuwaibah ini dia adalah hamba perempuan bagi Abu Lahab. Dan dia telah menyusu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Thuwaibah ini ada satu kisah kita mahu jelaskan tentang Thuwaibah yang dia hamba perempuan bagi Abu Lahab. Apabila Rasulullah lahir, maka dia datang dan mengkhabarkan kepada Abi Lahab bahawasanya sudah lahir bagi adik-beradiknya Abdullah seorang anak. Maka Abu Lahab, yang kita tahu keadaan Abu Lahab, dia seorang kafir dan dia akan masuk ke dalam api neraka, diketahui ini daripada Al-Quran. Allah berfirman, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Maka
Apabila dia datang dan dia telah mengkhabarkan kepada Abi Lahab, maka Abu Lahab dia bukan bergembira dengan dakwah Islam atau dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Kita tahu apakah keadaan dia. Tetapi waktu itu apabila Rasulullah lahir, dia gembira kerana adik-beradiknya dapat anak yang baru. Maka dia telah membebaskan Thuwaibah. Dia telah membebaskannya apabila dia membawa kepadanya berita. Okey. Ada setengah orang yang melihat Abu Lahab dalam satu mimpi. Tapi mimpi itu tidak terbina atasnya satu hukum syarak. Maknanya ini mimpi bukan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mimpi yang Rasulullah melihatnya. Maka ada seorang yang melihat Abu Lahab dalam mimpi. Dia melihatnya dalam keadaan yang sukar, tapi dalam mimpi dia melihat bahawasanya dia minum susu daripada antara jari-jarinya dalam al-qabr. Ini adalah mimpi, ini bukan hakikat. Ini bukan perkara yang memang berlaku kepada Abu Lahab. Karena mimpi ini bukan mimpi seorang Nabi, maka tidak terbina atasnya hukum syara'. Apa yang saya nak ingatkan di sini, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dan selainnya daripada para ulama, apabila mereka mensyarahkan tentang kisah ini, tentang kisah Abu Lahab ini, tentang kisah mimpi ini yang dia dilihat padanya, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani dan selainnya mereka kata kisah ini atau mimpi ini tidak terbina atasnya satu hukum syara'. Maka kita tidak mempercayai bahawasanya Abu Lahab dikurangkan azabnya sama ada dalam al-qabr atau di dalam api neraka. Azabnya Abu Lahab tidak dikurangkan dalam al-qabr atau di dalam api neraka. Maka ini adalah satu info yang penting yang hendaklah difahami, kerana kadang-kadang ada setengah yang apabila dia ceritakan tentang kisah ini, dia menyebut info yang tidak teliti, tidak betul, sampai ada setengah yang kata perkataan-perkataan atau penafsiran bagi kisah ini yang tidak betul. Maka Abu Lahab yang sudah ada surah dalam Al-Quran tentangnya, tentang keadaannya, maka tidak dikurangkan azabnya sama ada dalam al-qabr maupun di dalam api neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dah sebut bahawasanya yang menyusunya, di antara yang menyusunya adalah Thuwaibah, dan dia telah menyusunya dengan anaknya Masruh. Dia ada anak namanya Masruh. Dan dia pernah juga menyusu bapa saudaranya Hamzah. Dan dia juga menyusu Abu Salamah Al-Makhzumi. Maka tengok kepada tiga orang ini, Masruh dan Hamzah dan Abu Salamah, tiga-tiga mereka adalah saudara susuan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang menyusu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Halimatus Sa'diyah daripada Bani Sa'd bin Bakr. Dia datang bersama sahabatnya, bersama kawan-kawannya daripada Bani Sa'd bin Bakr. Mereka datang ke Makkah Al-Mukarramah untuk mencari bayi-bayi untuk mereka menyusu. Kerana zaman dahulu akan dibayar bagi mereka upah untuk menyusu anak orang lain. Maka mereka datang, setiap wanita yang pergi berjumpa dengan Sayyidah Aminah dan dia tahu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia yatim, dia tidak mahu mengambilnya kerana dia yatim. Kerana ketika itu mereka ingat mereka mahu seorang ayah yang kaya yang boleh bayar kepada mereka banyak duit. Maka apabila mereka tahu bahawasanya
dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yatim. Mereka kata, apakah akan dibayar bagi kita jika dia seorang yatim? Maka mereka tidak mahu mengambilnya. Tetapi Halimah As-Sa'diyah dia mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia telah melihat banyak barakah apabila melihatnya sallallahu alaihi wasallam. Dia telah menyusu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia mengambilnya, hatta untuk anaknya Masruh tidak ada banyak susu. Tetapi apabila dia mendekatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin untuk menyusunya, keluar banyak susu daripadanya yang cukup untuknya dan untuk saudaranya Masruh. Dan juga kambingnya tidak ada padanya susu. Dan tempat Bani Sa'ad bin Bakar, kabilah kaum Halimah, juga ada dalamnya kesusahan dan kemarau. Tetapi apabila Rasulullah SAW sampai, maka Halimah dapat banyak barakah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika apabila dia bersama saudaranya anak kepada Halimah As-Sa'diyah, maka itu Masruh anak kepada Thuwaibah. Ini anak kepada Halimah As-Sa'diyah. Satu ketika dia ada bersamanya dan Halimah tidak melihat kedua-duanya. Maka datang Jibril alaihi salam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi dalam keadaan kanak pada waktu itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya Jibril dan membuka dadanya sallallahu alaihi wasallam dan mengeluarkan daripadanya sesuatu yang ia adalah alaqah sauda, sesuatu yang bagi manusia yang lain maka syaitan akan membuat was-was bagi seorang melalui itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut daripada hatinya, dicabut ini daripadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia dijaga. Sebenarnya semua para anbiya alaihimus salatu wassalam, syaitan tidak boleh masuk ke dalam badan mereka. Semua para anbiya alaihimus salatu wassalam. Dan apabila saudaranya dia melihat, yakni anak kepada Halimah, dia melihat perkara ini, dia pergi dan mengkhabarkan kepada ibunya. Maka Halimah rasa takut dan dia telah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik kepada ibunya Aminah. Dan Aminah dia pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah untuk menziarahi setengah kerabat mereka di sana. Tetapi dia jatuh sakit dan dia wafat di dalam Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka ada seorang hamba perempuan bagi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah membawanya balik ke Makkah Al-Mukarramah dan dia kekal di bawah jagaan datuknya Abdul Muttalib. Setelah itu Abdul Muttalib juga wafat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia jadi di bawah jagaan bapa saudaranya Abu Talib yang dia adalah ayah kepada Ali ibnu Abi Talib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia
besar di bawah jagaan bapa saudaranya, dan dia pernah pergi bersama Abu Talib ke Syam untuk urusan perniagaan. Dan apabila dia pergi ke sana, dia dilihat oleh seorang rahib namanya Bahira. Maka Bahira ini dia kata kepada bapa saudaranya, saya melihat tanda-tanda Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman ke atas anak saudara kamu ini. Maka jika golongan Yahudi mereka tahu tentangnya, niscaya mereka akan membunuhnya. Maka hendaklah kamu bawakannya balik ke negeri kamu. Maka bapa saudaranya dia membawanya balik ke Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia besar di Makkah Al-Mukarramah dan dia dengan akhlak yang baik, akhlaknya sangat baik sallallahu alaihi wasallam sampai dia terkenal di kalangan Quraisy dengan As-Sadiqul Amin, yakni yang jujur, yang beramanah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berusia 25 tahun dia telah berkahwin dengan As-Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pernah keluar untuk urusan perniagaan bagi Khadijah, pernah keluar ke Syam untuk urusan perniagaan bagi Khadijah. Itu sebelum dia berkahwin dengannya. Maka apabila dia melihat betapa baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amanah dia yang tinggi, dia ingin untuk mahu berkahwin dengannya dan dia telah berkahwin dengan As-Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan semua anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua mereka yang lelaki dan yang perempuan, mereka daripada Sayyidah Khadijah. Melainkan Ibrahim dia daripada Maryah. Hanya Ibrahim dia daripada Maryah. Semua anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain daripada Sayyidah Khadijah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berusia 40 tahun telah turun wahyu ke atasnya dan dia telah mula dengan dakwah di Makkah Al-Mukarramah. Wanita pertama yang telah memeluk agama Islam apabila Rasulullah mula berdakwah adalah As-Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan lelaki pertama adalah Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kanak-kanak yang pertama adalah Sayyiduna Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabar dan menyebarkan dakwah Islam dan dakwah semakin tersebar dan tersebar sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Makkah Al-Mukarramah dia telah mula dakwah dengan apa? Dia telah mula dengan mengajar kepada mereka tentang asas Islam yang ia beriman dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mengajar dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah asas Islam. Ini adalah asas Islam. Seperti mana kita melihat dalam video yang sebelum bagaimana kanak-kanak syahama mereka telah sebut kata Al-Imam Al-Ghazali la tasihhu al-ibadah illa ba'da ma'rifati al-ma'bud. Yani ibadah dan amalan yang salih ia tidak diterima melainkan daripada orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kewajipan yang paling besar atas orang mukallaf dan syarat yang utama untuk diterima amalan yang baik adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Dan mengenal Allah adalah dengan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ulama kita daripada zaman dahulu. Mereka mengajar tentang sifat 20. Ulama di Aceh, ulama di Nusantara, mereka mengajar tentang ini. Maka mereka sebut bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan al-wujud, yakni dia ada, al-qidam, tiada permulaan bagi kewujudan Allah, al-baqa, tiada akhir bagi kewujudan Allah, Allah tidak mati dan tidak binasa, mukhalafatuhu lil hawadith, yakni Allah tidak seperti sesuatu. Maka Allah bukan jisim besar seperti gunung, bukan jisim kecil seperti habuk atau semut. Allah bukan cahaya yang putih atau cahaya yang kuning. Tidak, bahkan Allah tidak seperti sesuatu. Ini aqidah yang diajar di Aceh daripada zaman dahulu. Ini adalah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Allah Ta'ala yang menciptakan segala tempat dan arah. Dia tidak memerlukan tempat atau arah. Allah Ta'ala tidak meresap, dia tidak meresap, dia tidak menjelma di dalam tempat, di dalam ciptaan. Bahkan Allah Ta'ala dia tidak seperti sesuatu. Dia bukan seperti ciptaannya. Dan Allah Ta'ala dia tidak meresap masuk dalam badan ciptaan. Dan dia tidak bersatu dengan ciptaan. Di sini hendaklah berhati-hati dan memahami apa yang saya syarah. Ada setengah golongan sesat yang mereka kata tentang diri mereka, mereka ahli tasawuf dan mereka membuat sambutan Maulidur Rasul, tapi mereka tidak ikut cara ahli tasawuf yang benar dan mereka tidak ikut aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang betul, walaupun mereka membuat sambutan Maulidur Rasul. Yang mahu membuat sambutan Maulidur Rasul perlu dia pegang dengan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya perlu dia pegang dengan aqidah Islam yang betul, aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya diterima daripadanya amalan yang baik. Maka ada setengah yang mereka kata tentang diri mereka, mereka ahli tasawuf dan mereka membuat zikir dan mereka berkumpul untuk beramal dengan, mereka kata mereka beramal dengan tariqah, tapi dari sudut aqidah mereka tidak betul dan aqidah mereka tidak berselari dengan aqidah para imam yang sufi yang benar. Maka ada setengah golongan yang mereka pakai serban dan pakai jubah, tapi mereka kata bahawasanya Tuhan masuk dalam badan mereka. Aqidah ini adalah aqidah yang bercanggah dengan Al-Quran. Ada setengah golongan yang mereka kata, jika seorang dia sangat rajin membuat ibadah dan apabila dia jadi waliullah, maka Allah Ta'ala meresap masuk dalam badannya. Aqidah ini adalah aqidah yang bahaya. Yang mempercayainya, dia tidak mengenal Allah, dia tidak beriman yang mempercayai aqidah ini. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Dan ada setengah golongan yang mereka kata, atau sebelum, golongan itu yang mereka kata Allah meresap dalam badan makhluk, akidah mereka seperti akidah golongan Nasrani yang mereka kata bahawasanya Allah meresap dalam Isa wal'iyadu billah. Dan akidah ini namanya aqidatul hulul. Aqidat al-hulul. Ini akidah yang bahaya. Dan juga ada setengah golongan mereka mempercayai bahawasanya Allah bersatu dengan ciptaannya wal'iyadu billah. Mereka kata apabila seorang hamba dia banyak membuat ibadah, maka Allah Ta'ala bersatu dengannya. Mereka kata sampai tidak ada beza di antara dia dan Allah. Mereka kata bahawasanya dia dan Allah jadi satu. Ini kata para ulama, ini yang mempercayai ini dia bukan Muslim. Yang mempercayai aqidah ini dia bukan Muslim. Ini aqidah namanya aqidah al-wahdah al-mutlaqah. Aqidatul wahdatil mutlaqah.
Maka hati-hati daripada akidah ini yang sangat bahaya. Dan ada setengah daripada golongan ini mereka kata tentang diri mereka. Mereka kata, aku adalah Allah. Dan kalau mereka melihat orang lain, mereka kata tentangnya, mereka kata kepadanya, kamu adalah Allah. Kata-kata ini adalah kata-kata yang kufur wal-iyadhu billahi ta'ala. Kata-kata yang kufur. Maka tidak diterima daripada mereka jika mereka kata, kita ini telah sampai keadaan yang sangat tinggi dalam tasawuf dan kita faham makna yang lain, tidak diterima. Kerana kata-kata ini adalah di antara kata-kata yang ulama kiranya jelas dalam kekufuran. Jika orang kata tentang dirinya, saya adalah Tuhan. Atau dia kata tentang dirinya, saya adalah Allah. Kata para ulama, ini adalah kekufuran yang jelas. Tidak diterima takwilan bagi perkataannya ini. Tidak diterima takwilan bagi perkataannya ini. Maka juga ada setengah orang yang mereka kata Muhammad dia adalah Allah. Ini juga perkataan daripada atau ini akidah golongan yang sama. Mereka mempercayai bahawasanya Allah dan Muhammad adalah satu. Akidah ini adalah akidah yang ulama kiranya akidah yang kufur wal-iyadhu billahi ta'ala. Sangat bahaya. Dan yang bahaya atau yang bahaya atas orang awam adalah setengah yang menyebarkan akidah ini, mereka cuba menutupkan diri mereka dengan dakwaan bahawasanya mereka ikut tasawuf, atau mereka kata mereka ini telah sampai ke tahap yang tinggi dalam ilmu batin, atau mereka kata ini adalah ilmu hakikat yang orang lain tidak memahaminya. Ini adalah semuanya cara-cara yang mereka menggunakan untuk mahu tarik orang awam dan menipu daya orang awam dengan cara. Maka kena berhati-hati. Ada satu kaidah yang penting yang disebut oleh para ulama, da'wat ta'wil fil lafz as-surah fil kufur la yuqbal. Yani jika orang dia kata satu perkataan, yang perkataan ini ia jelas membawa makna yang ia kufur, yang ia makna yang bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan akidah Islam, tidak menerima makna yang lain, melainkan makna yang ia kufur. Seperti kalau orang kata, saya adalah Allah. Ini jelas, ini perkataan yang kufur. Kata ulama, perkataan seperti ini tidak diterima takwilan. Tak boleh kata, tidak boleh mentakwilkan perkataan ini. Kaedah ini disebut oleh Imamul Haramain Al-Juwaini, dan disebut oleh Al-Imam As-Subki, dan disebut oleh Habib Ibn Rabi' Al-Maliki dan ramai ulama yang lain. Maka kenapa saya ingatkan tentang ini? Kerana ia sangat penting, dan dahulunya di Aceh pernah tersebar akidah yang sesat, dan ulama Aceh mereka telah tolak akidah ini yang sesat, dan mereka telah memberi amaran kepada masyarakat supaya mereka tidak ikut akidah yang sesat itu. Dan di antara ulama besar yang mereka telah berjuang untuk menjelaskan kepada orang awam tentang isu ini, dia adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri, yang mana sekarang di Aceh ada satu universiti, ia dinamakan dengan Universiti Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Maka Syekh Nuruddin Ar-Raniri ini adalah alim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya Syekh Nuruddin Muhammad Jailani bin Ali Hasanji Ar-Raniri Al-Syafi'i Al-Ash'ari Al-Rifa'i Al-Qadiri. Dia bertarikat juga, tapi tarikat yang benar, tarikat Rifa'iyah Qadiriyah. Dari sudut aqidah, dia pegang dengan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidah Asy'ariyah. Dia lahir pada tahun 1009 Hijriyah. Maka
Kisah dia datang ke Aceh adalah kerana pada waktu itu Sultan minta bantuan kerana ada setengah golongan sesat menyebarkan akidah selain akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia minta bantuan daripada para ulama untuk datang dan membantu dia. Maka datang kepadanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang dia keturunan Arab, tapi dia lahir di Ranir. Di Ranir itu di India, tempat para Syafi'iyah di sana. Dia datang dan dia telah menulis kitab bagi Sultan berjudul As-Siratul Mustaqim, dan dia telah menulis beberapa kitab. Dia kekal di Aceh selama 17 tahun mengajar akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan menolak golongan-golongan sesat. Dan di antara mereka yang ketika itu cuba untuk sebarkan akidah sesat di Aceh, dua orang, seorang namanya Hamzah Al-Fansuri, seorang namanya Syamsuddin As-Sumutrani. Maka terkenal Syekh Nuruddin Ar-Raniri bahawasanya dia sangat anti kepada dua orang ini dan dia tidak menerima cara mereka, tidak menerima akidah mereka. Maka kita mengingatkan pada hari ini, apakah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar, dan apakah setengah orang cuba untuk sebarkan di kalangan orang awam sebab mereka kata ini adalah akidah Rasulullah sedangkan ia tidak betul. Ini bukan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akidah Rasulullah aqidatut tanzih, menyucikan Allah Taala daripada bersifat dengan sifat makhluk, menyucikan Allah Taala daripada dia bersifat dengan meresap atau menjelma masuk dalam makhluknya. Bahkan Allah Taala dia tidak seperti sesuatu dan dia ada tanpa tempat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, setelah penjelasan ini yang penting yang berkait dengan akidah, maka sekarang kita mahu menyebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah para sahabat kata tentangnya dan bagaimana cinta mereka terhadapnya sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sebaik-baik manusia dari sudut rupa parasnya dan dari sudut akhlaknya sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya adalah akhlak yang paling baik dan rupa parasnya dia adalah seorang anak Adam yang paling tampan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mahu ceritakan tentang akhlaknya, maka Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ayat ini cukup untuk diketahui betapa indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah telah memuji akhlak Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Difahami daripada ini, sesungguhnya kamu wahai Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Maka yang Allah Ta'ala menyifatkan akhlaknya di dalam Al-Quran bahawasanya ia adalah akhlak yang agung, betapa mulianya dan betapa baiknya akhlaknya sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia seorang manusia yang paling pemurah hatinya sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika datang seorang, dia minta bantuan sedikit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepadanya kambing yang penuhkan apa yang ada di antara dua bukit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta daripadanya untuk mengambil semua kambing itu baginya. Orang datang minta sedikit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepadanya banyak. Sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika diberi kepadanya hadiah sejenis pakaian. Maka dia telah memakainya dan duduk bersama para sahabat. Ada seorang daripada para sahabat, dia kata, "Ya Rasulullah, saya mahu pakaian ini." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah mengambil pakaian itu dan memberinya kepada dia. Ada daripada para sahabat yang lain, mereka kata, "Kenapa kamu mintanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kamu melihat bahawasanya dia telah memakainya?" Kata sahabat yang telah mengambil pakaian itu, dia kata, "Sebenarnya saya mahukan ia jadi kafan bagi aku." Tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hatinya yang sangat pemurah, dan tengok kepada para sahabat, seorang itu apabila dia minta pakaian ini, dia bukan mintanya kerana dia orang yang tidak ada pakaian, tapi dia mahu dapat barakah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pakaiannya, dan dia mahukan ia jadi kafan bagi dia. Kata rawi hadis, maka memang ia telah jadi kafan bagi dia. Subhanallahil azim, dia dapat apa yang dia mahukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia seorang yang sangat bertawadhu', sallallahu alaihi wasallam, dan dia membantu istrinya di dalam rumah. Dan apabila Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dipersoalkan tentang akhlaknya, dan biasanya seorang isteri dia sangat tahu tentang akhlak suaminya, apakah dia kata? Dia kata, "Kana khuluquhul Quran." Yang sesungguhnya akhlaknya adalah apa yang Al-Quran suruh. Setiap ciri-ciri yang baik yang Al-Quran menyuruh dengannya, maka terdapat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, adapun tentang berupa paras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah seorang manusia yang kamu tidak pernah melihat yang lebih tampan daripadanya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketinggiannya sederhana, bukan terlalu tinggi dan bukan pendek, tapi lagi cenderung kepada sifat tinggi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warnanya putih, di sebelah pipinya bercampur dengan kemerahan. Hidungnya macung, dua matanya luas, warna putih di dalam matanya sangat putih, dan warna hitam sangat hitam, dua matanya luas, dan bulu-bulu matanya hitam dan tebal dan panjang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua keningnya ia sangat cantik dan tidak bersambung daripada tengah, dan dahinya luas, janggutnya dan jambangnya hitam, dan gigi-giginya sallallahu alaihi wasallam putih dan cantik, dan ada ruang sedikit di antara dua giginya yang depan. Kata Ibnu Abbas, "Idza takallama ru'ya kamithli an-nur yakhruju min baini thanayah." Yani apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap, akan dilihat seperti cahaya yang keluar dari antara dua giginya ini sallallahu alaihi wasallam. Dan rambutnya sallallahu alaihi wasallam hitam dan panjang, dan ia bukan terlalu lurus dan bukan kerinting seperti rambut orang Afrika, tidak, tapi ternampak ada ombak-ombak pada rambutnya sallallahu alaihi wasallam. Dua bahunya luas, dan ini menunjukkan kekuatannya sallallahu alaihi wasallam. Dan sendi-sendi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besar, dan ini menunjukkan kekuatannya, yakni dua sikunya, dua lututnya, dan dadanya dan perutnya sama rata. Dia bukan buncit sallallahu alaihi wasallam,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan banyak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia tidak puasa, maka dia tidak makan lebih daripada 2 kali. Tidak makan lebih daripada 2 kali sehari. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangannya sallallahu alaihi wasallam, pergelangan tangannya ia lebar, pergelangan tangan lebar, dan ini menunjukkan kekuatan. Dan tapak tangannya sallallahu alaihi wasallam ia tebal, bukan nipis macam tangan wanita, tidak. Dan jari-jarinya ia panjang dan lurus, dan tidak ada rekahan-rekahan pada kulitnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tapak tangannya sangat lembut. Kata Anas ibn Malik, saya tidak pernah menyentuh sesuatu wala hatta kain sutra yang ia lebih lembut daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani sangat lembut tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baunya sangat harum, sama ada dia menggunakan minyak wangi atau tidak menggunakannya. Bahkan kalau dia berlalu satu jalan, ada orang yang ikutnya, dia dapat bau yang sangat harum, ya, kerana Rasulullah telah berlalu dari sana. Kalau dia berjumpa dengan kanak-kanak dan dia meletakkan tangannya atas kepala seorang kanak, akan diketahui kanak ini akan diketahui siapa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyentuhnya dengan tangannya, kerana bau yang harum yang kekal atas kepalanya. Masya Allah al-azim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata yang menyifatnya daripada para sahabat, saya tidak pernah melihat sama ada sebelumnya maupun setelahnya yang lagi tampan daripadanya sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi, seolah-olah matahari ia terbit pada mukanya sallallahu alaihi wasallam, kerana dia sangat tampan sallallahu alaihi wasallam. Yang melihatnya pada rupa parasnya ini yang asli dalam mimpi, maka ada baginya berita gembira, dia akan masuk ke dalam syurga. Karena ini difahami daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah." Maka kata para ulama difahami daripada hadis ini bahawasanya ada berita gembira bagi orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya dalam rupa paras yang asli, bahawasanya dia akan mati dalam iman dan dia akan masuk ke dalam syurga. Apakah cara untuk kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi? Hendaklah kita memperbanyakkan salat dan salam ke atasnya sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang betul. Hendaklah kita mengambil berat tentang belajar ilmu agama, dan siapa yang belum belajar ilmu fardu ain, hendaklah dia belajar ilmu fardu ain. Ada ramai orang setelah mereka belajar betul-betul ilmu fardu ain dan mereka beramal, mereka dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi mereka. Maka hendaklah kita berusaha dalam menuntut ilmu, dan kita hendaklah kita membuat sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita buat program ini yang besar online, tetapi juga setiap di dalam rumahnya hendaklah dia buat walaupun majlis yang kecil untuk membuat sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun bersama anaknya dan ahli keluarganya di dalam rumah. Mereka berkumpul membuat salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca Quran, bergembira dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, buat sambutan Maulidur Rasul di dalam rumah kamu. Insyaallah taala kamu dapat barakah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dapat barakah daripada majlis ini.
muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, ada satu sirah namanya Al-Mikyadul Awfa. Ini warid dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sirah ini ulama telah cuba beramal dengannya dan ada ramai yang dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Dibaca pada setiap hari 100 kali dan khususnya pada hari Jumaat hendaklah ia dibaca. Apakah sirah ini? Sirah ini adalah Allahumma salli ala Muhammadin nabi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. Tetapi yang mahu beramal dengan sirah ini hendaklah dia membacanya dengan bacaan yang betul, dengan mengeluarkan huruf daripada makhrajnya dengan cara yang betul. Dan harful ha hendaklah dibacakan dengan ha. Apabila nak kata Muhammad, jangan kata Muhammad dengan ha, bahkan sebutnya dengan ha. Sebutkannya dengan ha dengan cara yang betul. Dan sirah ini seperti mana saya kata, hendaklah ia dibaca 100 kali dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi ini yang mulia yang telah diutuskan kepada umat kita. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa taala, sebelum kita mengakhiri slot ini dengan doa, saya mahu mengucap ribuan terima kasih ke atas jemputan ini kepada semua sahabat daripada Yayasan Syahama di Aceh, dan khususnya kepada Al-Fadil Al-Ustaz Dr. Fajrul Falah hafizahullah. Terima kasih banyak kepada semua tim yang telah membantunya dalam menganjurkan program ini, dan terima kasih banyak juga kepada semua yang telah ikut program ini pada malam ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu ta'ala kulla khair. Dan saya rindu juga nak sampai kepada Aceh, insyaAllah ta'ala, kalau keadaan jadi lagi baik, keadaan corona ini, insyaAllah ta'ala. Harap kita berjumpa nanti secara fizikal nanti di Aceh, insyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum. Akramakumullah wa jazakumullahu kulla khair. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira, akramakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.